Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah. Sekarang lah ni kurusan duduk di Pondok Tahfiz Batawa lah. Dengan keadaan sekarang lah ni lah di Pak kurusan duduk sini nak toilet laki yo ni bang. Dengan segi tamu kat sini lah. Tamu ni lah kita ada buat makan teh. Boleh hadir Pak masa 40 belah 12 api makan teh 12 dah. Lepas tu nak kadang-kadang lagu mana nak buat sejik, lepas tu nak buat pondok lagi dah. Lepas tu kita temu dengan ustaz yo pondok sini lah. Kita nak tahu lagu mana tu kita boleh temu dengan ustaz je dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami Ustaz Ahmad pengasas Pondok Al-Fatih Balai Tawa Berongku. Sebelah kami ni ayah tua TMS sini lah ayah ni. Lepas tu belah kami lagi guru sini juga Ustaz Mustaqim, Maulana Mustaqim. Lepas tu satu lagi Ustaz Ki, Ustaz Ki asal sini Balai Tawa dah. Guru sini. Jadi ustaz nak tanya sikit tu nak buat makan tu nak buat makan tu pak berapa sini? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi program kita untuk tahun ni jadi kita nak buat makan teh besar lah. Pak 12 hari Khamis bulan Mituna. Pak 12 bulan Mituna je. Pak 12 bulan Mituna hari Khamis. Ya. Lepas tu ada belum itu buat apa belum itu? Baik alhamdulillah. Jadi belum daripada hari Khamis tu. Ya. Pak 12 bulan Mituna tu 4.10 tu. Ya 4.10 lek malam tu kita ada kicekam sikit dalam pondok kegiatan untuk anak-anak pelajar. Iaitu pertama kali kita undang adik Kaukab mari buat anasyid di pondok ni. Yang kedua adik Ashraf. Lepas tu yang ketiga akhir dengan ceramah Maulana Qaddafi. Itu malam yang pertama. Malam yang pertama 40 lah kita mula dapat hisa dah. InsyaAllah lah kata Kaukab mari malam tu. Betul. Kaukab mari yang terkenal pada kanak-kanak Tapung dah kedua pun InsyaAllah boleh mari. Ya, lepas tu 14 tak buat apa? 11 pula lek malam tu ada anasyid juga. Ada anasyid iaitu kita undang Jemaah Rayyan satu, lepas tu yang kedua adik Adil. Lepas tu yang ketiga adik Salim kita. Jadi 3 kelompok juga pada malam yang kedua tu. Lepas tu dah iaitu malam yang kebelah dah. Pada hari yang kebelah. Lepas tu esok hari 4.12 kita mula dengan makan teh. Lepas tu 4.12 hari Khamis tu daripada pagi sampai gelap tu hari tu saya panggil hari makan teh. InsyaAllah lah yang kadang Ella ni start pun duk buat sorak dah lah. Sorak dengan kampung di email tu kotak tapung lah. Jawab teh semua tu lah dengan budak-budak pondok nak buat makan teh pada 4.12 lah. Dengan sorak tak tugas lah ke lah. InsyaAllah lah hari ni kita temu dengan email lah. Rong Ayu batu start ya boleh kecek sepatah dua lah. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sama-sama kita berterima kasih kepada Allah SWT. Mari juga lah kena makan boda banyak untuk dalam pondok ni. Sama-sama lagi nak buat sekolah, nak buat masjid. Pasal budak sekarang ni tengok duk nama letak di daftar nama yang mula-mula tu. Sekarang ni tengok duk nama, tapi ada masalah kecil-kecil. Kena mari angin ribut hari ni. Godok-godok gongek. Tapi alhamdulillah dari ni dapat 12 hari Khamis. Kita pakat lah. Daripada 3 wilayah, 4 wilayah. Kalau kena makan teh tu kita pakat mari lah. Jadi alhamdulillah kita minta dengan besar hati lah. Semua minta kata jadi satu hati, satu hijau, minta wisapa belako dia kalau air tawar kita ni. Allah minta wisapa belako. Muju tak muju sikit lagi anak-anak cucu-cucu dia duduk kecek umur ke umur kata kalau tawar berlaku ada tempat pondok atau Tahfiz ada pada budak rumah ikut umur tu dia rasa saru sabuk perut muju tak muju ya hantar anak cucu dia mari boleh kita terima semata lah ni tengah duk masuk dah deh. Tu. Jadi mari ni bukan gapo dak nak panggil mari ni nak we kata we kenal hok sampai kali nak we kenal kata ada kalau tawar ni mau kalau Tahfiz ada.
nak buat bubung ni, hak tak kenal jadi kenal, hak tak rapat nak jadi rapat. Minta boleh mari belakang lah, 4 wilayah. Medan ni, medan ataupun padai. Tempat kita nak buat tempat marketing, tempat jamu sini ni. Seluas ni insya-Allah kita akan buat tempat jamu kita di sini. Tempat market di sini. Buat dalam ni semua duduk dalam ni belakang. Ya, duduk dalam kawasan ni. Lepas tu baru sudah kita makan teh pun lah kita buat sejak sini juga. Betul. Alhamdulillah. Sudah makan teh insya-Allah duit hak kita sedekah jariah tu. InsyaAllah subengen ni dana ni kita akan bangun rumah Allah di sini. Tempat semaya untuk anak-anak pelajar, tempat ngaji untuk anak-anak pelajar di sini insyaAllah. Jadi alhamdulillah insyaAllah lah kita boleh mari pada 4.12 ya. 4.12 tu itu panggil makan teh lah di Pondok Tahfiz untuk nak buat masjid dah kawasan ni. Jadi tamu wasit dah ni. Tapi yang tu belum dah tu dah boleh dah saudara kita di kawasan ni tak jong lokul dah tahu apa mana dah sampai pada 40 tapi 14 kita ada di Malay lah main untuk panggil anasik lah. Anasik tu lah ada kau-kau ada biar lah. Kita boleh mari jom kita mari di sini lah. Lepas tu 4-12 hari kita mari sini. Dan ada orang mana tak boleh mari kita boleh own. Boleh own. Boleh own masuk oleh banci insya-Allah. Banci insya-Allah satu tak turun ni lah. Kami ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua adik akak kampung. Sebelum daripada ni duk usaha madah, duk usaha sorak nak uyadi KJN ini. Lepas tu terima kasih banyak-banyak kepada semua muslimin muslimat. Lepas tu kami harap insya-Allah subengen ni dana ni insya-Allah nanti kita akan tengok akan jadi rumah Allah di sini. Siapa yang buat subengen di sini tak akan sia-sia selama sekali, dunia yang tak rugi, akhirat pun yang tak rugi insya-Allah. Lepas tu akhir kalam kami dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.